Sebagai ekonomis lah, apa pendapat Tuan tentang kenaikan diesel? Kalau ikutkan situasi yang berlaku, kita kena fahamlah dia bukan disebabkan isu domestik, tapi disebabkan isu global. Jadi bila kenaikan harga minyak tu berlaku, memang agak payah untuk kita meyakinkan pada semua pihak ini disebabkan isu yang luar daripada kawalan kita. Tapi memang kalau kita lihat dari segi kenaikan harga minyak ni, bukan hanya berlaku di Malaysia, ini berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia. Malah dari segi kiraan harga pun, dia ini berdasarkan pada tahap ataupun paras harga yang ditetapkan di peringkat antarabangsa. Dan dari segi sistem ataupun kiraan mekanisme penetapan harga dalam negara, dia ini bergantung kepada sistem yang digunakan sedia adalah, iaitu menggunakan APM punya model kan. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi lah, bila kita dapati memang kesan kenaikan tu disebabkan kenaikan harga di peringkat antarabangsa. Pada masa sama, dalam formula yang kita lihat dari segi kiraan APM tu mengambil kira juga jumlah pemberian subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Jadi dalam situasi sekarang memang kita dapati harga terpaksa dinaikkan. Sebab pertama sekali harga di peringkat antarabangsa meningkat. Keduanya, apa yang kita lihat atau apa yang kita diberitahu, harga perlu dibayar pada paras premium sebab kita nak pastikan ada bekalan yang cukup. Contoh, kalau kata dalam suasana sesuatu barang tu tak cukup. Contoh kalau kata kita nak beli ubat. Zaman tu katalah ubat tu dari segi bekalannya tak banyak. Jadi mana-mana negara ni dia akan berlumba untuk memberi tawaran yang paling tinggi supaya dia nak pastikan ubat tu dia akan dapat terlebih dahulu banding orang lain. Jadi that's why kita kata ada premium lah yang perlu dibayar. Jadi dalam situasi tersebut, selain daripada tekanan harga yang lebih tinggi, untuk memastikan kita dapat bekalan yang cukup, premium tu juga menyebabkan harga tu meningkat lah.